Manalah nak dapat Musang King dekat Melaka ni, RM29 per kilo. Korang tengok isi dia. Hai orang Melaka, Akak Cimber nak share dengan korang pot lepak makan durian. Dah lama betul Akak Cimber craving nak makan durian Musang King. Rupanya ada tau dekat Melaka Mall ni. Gerai durian ni betul-betul dekat main entry Melaka Mall. Senang je korang parking je kereta depan-depan. Korang tengoklah buah durian ni, nampak cantik je. Lepas tu Akak Cimber suruhlah dia buka sebab nak tengok isi dia macam mana. Setiap hari stok baru tau durian Musang King ni. Memang fresh-fresh dari kebun dia. Nampak cantik je isi dia, padat betul. Kalau korang nak tahu, Akak Cimber ni bukanlah peminat durian. Tapi kalau dah dapat Musang King, siapa je kan tak nak try rasa. Korang yang peminat durian tu, korang datang je dekat sini. Pilihlah mana yang korang nak. Dia buka depan korang, dah boleh dah terus makan dekat sini. Dah lah isi dia manis, berlemak, puas hati lah. Sekarang ni kan dah mula musim durian kan. Nanti macam-macam lah durian yang ada dekat sini. Lepas dah tengok video ni, kalau korang rasa berbaloi, korang terja je. Lepas tu kalau korang beli yang dalam box ni, lagi banyak korang beli, lagi murah lah korang akan dapat. Bukan durian je ada, buah pisang pun ada juga. Nampak elok je lagi pisang dia. So orang-orang Melaka nak makan durian Musang King tu, korang datang dekat Durian Kakak ni dekat Melaka Mall. Okay, bye. Assalamualaikum.